Yalah, untuk rakyat biasa dengan syarikat-syarikat PKS utamanya, ini jangan underestimate ya. Peperangan ini walaupun mungkin insya-Allah dapat berakhir dengan masa terdekat, tapi impaknya, kesannya akan dirasa lebih dalam lama. Ada yang mengatakan 6 bulan lepas habis peperangan pun, end of the war pun, the impact is still there. Setelah Hormuz tu nak bina balik kilang dan sebagainya. Jadi kita kenalah buat penjimatan dari segi cost dan sebagainya. We need to start saving. That's why kena ada buffer. Tapi saya faham buffer tu susah untuk PKS kerana dia pun margin dia rendah, dan juga untuk rakyat untuk B40 tu mana susah nak, sebab saving pun susah. Jadi oleh itu kita kena be agile, be ready. But kalau apa-apa yang boleh dibuat, cuba bersedia untuk memastikan yang ada idea-idea yang dapat membantu, not transform, but idea-idea yang dapat membantu meredakan keadaan lah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton dan pendengar The Tiger Show Podcast. Begitu juga kepada penonton Astro Awani, rakan strategik kita. Hari ini kita amat bertuah kerana kita mempunyai seorang tetamu yang amat istimewa. Bekas Menteri Kewangan, bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Sekarang ini merupakan penasihat politik kanan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau juga merupakan pengerusi MIDA. Dan beliau juga adalah Presiden pada BAM. Kita ucapkan selamat datang kepada Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Aziz. Apa khabar, Datuk Seri? Terima kasih Black kerana sudi dan ambil masa dengan saya juga. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk datang. Pertama saya nak tanya Datuk Seri lah, macam mana kehidupan selepas dah tak jadi menteri ni? Kehidupan lepas dah menteri dalam lebih kurang 5 tahun. 6 tahun. 3 tahun, 6 tahun. Nampaknya kehidupan tu dari segi masa sama je. Kerana memang macam-macam sekarang dengan tugas saya di Jabatan Perdana Menteri, tugas saya di MIDA, dan juga ialah sebagai Presiden BAM. Dan pada masa yang sama kita juga ahli politik, Ketua Padang. Dan mula-mula tu saya ingat ada masa yang lebih. Jadi saya pun enroll lah, jadi buat fellowship di Oxford University. Okey. Jadi sekarang saya pun tiap-tiap 1 bulan atau tiap-tiap 2 bulan kena pergi ke universiti sebagai fellow. Saya sebagai tutor juga. Tapi itu 1 tahun lah to complete my fellowship. Dan yalah, dari segi masa sama, tapi stres tu lain sikit. Stres tu kurang stres lah. Kalau boleh share sikit macam dekat Oxford tu, Datuk Seri mengajar ke? Dia fellowship ni dia tutorial ada, bagi tutorial. Tapi pada masa sama kita pun nak belajar untuk memberi fokus kepada apa yang kita suka buat. For apa yang kita nak fokus dalam diri kita lah. It's about continuous learning. Bagi saya belajar to come up with a paper, a concept paper on political economy for Malaysia. Kerana banyak isu yang dari segi ekonomi dengan politik ni, it's ada intersection. So how do we intersect politics and economy? Then saya nak tengok buat few case studies based of political economy dalam negara kita, dalam Malaysia. Jadi sebelum kita pergi ke soalan-soalan yang lebih serius, kalau boleh minta Datuk Seri kongsi sikit lah latar belakang waktu bersekolah. Sekolah rendah dulu, Datuk Seri. Sekolah rendah, daripada sekolah rendah. Okey, kita tadika di Petaling Jaya. Okey. Mula dari tadika boleh kan? Boleh. Okay. Mula tadika di Sekolah Raihan di Petaling Jaya. Lepas tu saya masuk di saya orang BJ lah, budak BJ. Saya sekolah di Sekolah Sri Petaling. Darjah 1 hingga darjah 6. Lepas tu tingkatan 1 pun saya di sekolah di PJ di Petaling Jaya. Tingkatan 1 hingga tingkatan 3 saya di Bukit Bintang. Bukit Bintang sebelah dia di Sekolah Sri Petaling. Dan tingkatan 4 saya pergi jauh sikit. Saya pergi ke Kuala Kangsar. Saya masuk MCKK, College Melayu Kuala Kangsar. Dan lepas itu A-level saya pergi ke UK. Dan universiti pun di UK.
di Bristol, dan lepas itu balik Malaysia lah kerja. Dan teruslah lepas krisis tu, Asian Financial Crisis 1997, saya took a break lah, kerana kita pun dibuang kerja. Dan saya pergi buat masters for 1 year di UK juga. UK juga. Di Bristol juga ataupun? Tak, di Exeter. Dan saya pun ada sempat juga buat masters psikologi, MBA di Tsinghua University di Beijing. Oh, Tsinghua. Ya. Sebenarnya sekarang saya pun tengah buat PhD di Monash University. Monash Malaysia? Monash, Australia. Oh, Australia. Dia twinning dengan Malaysia. Twinning dengan Malaysia lah. PhD dia boleh buat kat mana-mana. Itulah dia. Datuk Seri, katalah Datuk Seri ni tak jadi banker, tak jadi ahli politik. Sebenarnya apa Datuk Seri akan jadi? Kalau katalah itu hari tak jadi banker, tak masuk politik. Mungkin jadi pemain bola sepak ataupun badminton lah. Badminton Mana yang lebih prefer? Bola sepak atau badminton? Dari segi kewangan, bola sepak lah kot. Tapi dari segi yalah, nak menang medal, serba sedikit macam bila kan Datuk Seri ni asal-asal dikenali dalam dunia banking lah, CIMB punya bos. Macam mana you dah decide nak tinggalkan kejayaan yang serba mewah, yang glamour untuk masuk, yalah politik pun glamour tapi dia berat sikit lah, cabaran dia banyak kan. I am an accidental politician sebenarnya. Pada tahun 2020 lah, masa tu, just before COVID, ada pertukaran kerajaan. Mereka panggil move tu apa? Sheraton move. Dan masa itu saya ialah CEO CIMB, tak terfikir langsung lah nak masuk dalam politik. Walaupun ahli UMNO pada masa itu, ahli biasa, kerana family orang semua UMNO, dia nak cukupkan cawangan jadi ahli. Dan saya punya bapa saudara pun ketua bahagian dan juga menteri sebelum itu. Dan memang, tapi tak aktif langsung lah. Dalam bank pun tak boleh aktif. Tidak dibenarkan dalam guidelines bagi negara. Dan bila dipanggil, ada oleh pada masa itu pegawai Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri pada masa itu, dia orang kata, boleh tak you buat national service sikit? Dan lepas tu dia boleh balik banking. Ramai yang buat national service kejap 3 tahun 6 tahun. Contohnya Tan Sri Wahid, Tan Sri Amir Syam, even Idris Jala, profesional. Kita nak golongan profesional masuk. So saya menjawab no lah, kerana pada masa itu kita dalam industri perbankan dah lebih 20 tahun, dan I'm not so comfortable lah masa tu, kerana kita tak tahu apa-apa mengenai pentadbiran. Dan lepas itu saya dah jumpa dengan Tan Sri Muhyiddin. Dia kata dia bagi sebab kenapa, dan kawan-kawan dengan keluarga saya pun ada bincang, mungkin should give back to the country that given me so much lah. 3 tahun, senator pun 3 tahun. Jadi saya kata okey lah. Pada masa itu kadang-kadang this ignorance ni bliss juga. Kita I no idea apa yang berlaku dalam parlimen. Bila dah jadi menteri terus masuk parlimen, terkejut. Masa itu lagi lah dengan majoriti yang begitu tipis, very intense. Memang susah. Tapi itulah dia kenapa, that's how I join. Tapi dalam intention saya memang nak contribute back to the country. Dan I thought, saya rasa 3 tahun tu good enough lah untuk saya memberi balik kepada negara yang telah begitu beri banyak kepada saya lah. Jadi isteri Datuk Seri support tak? Dia pun akan jadi limelight tau. Jawapan yang jujur, pada masa tu tak support lah. Tak support because kawan-kawan saya yang kenal dia memang tak suka. I'm like Disney, tak suka. Dan dia pun masa itu mengatakan yang ialah kerajaan pun tak stabil, dan pada masa yang sama kita masih lagi ada anak-anak yang kecil kan, family, dia takut ialah masa tu compared to perbankan, memang masa yang kita perlu sacrifice a lot more lah sebagai pegawai kerajaan ataupun sebagai menteri pada masa itu. Dan lepas swearing in, saya lepas 2 minggu terus
lockdown. Terus lockdown. Memang timing tu memang tak sangka. Masa saya dilantik, masa tu COVID baru mula, belum tak serius lagi lah. Ya. Kemudian baru lockdown. Pos pun agak berat tu Sri, Menteri Kewangan. Pos berat, lagi berat kerana pada masa itu kita dilanda satu COVID-19. krisis ekonomi, krisis kesihatan dan krisis politik juga. So 3 in 1. 3 in 1. Ya. Jadi sekarang ni macam dalam keadaan krisis, nanti kita bincang lagi detail. Mungkin Datuk Seri diperlukan lah untuk menghandle krisis perang dunia ni pula kan. Okay Datuk Seri, sebelum kita berehat, saya nak tanya macam mana kehidupan di dalam PKR selepas beberapa bulan menyertai PKR. Ya. Okey. Tadi ada bagi background sikit kan. Jadi for me dalam arena politik ni masih baru. Jadi tidak ada macam emotional attachment dengan parti-parti mana-mana pun. Dan to be fair to parti saya sebelum ini, saya hanya aktif semasa just a year before the GE lah. Ya, semasa saya kata okay, I want to continue to serve. Ya. Dan salah satu cara untuk continue to serve is you gonna contest. Kawan-kawan saya pun kata, pada Datuk Seri Ismail Sobri pada masa itu pun kata, kalau you want to contribute, you kena contest, because takkan nak jadi senator sampai bila, ada 3 tahun je lagi. Betul. Dan kerana saya dah ahli politik UMNO, ahli UMNO, jadi saya teruskan perjuangan saya dalam parti lah. Walaupun sebenarnya belum tu tak adalah perjuangan sangat. That was the first time. Jadi saya, to be fair, saya pun tak lama sangat dengan UMNO, nak buat perbandingan pun tak apa boleh. But so far, to be honest, jujur, dia lain sikit kerana parti ni, parti satu ialah parti yang berbilang kaum. Ya, kalau terbandingkan dengan UMNO, dia fokus kepada Melayu, ya, walaupun di dalam Barisan Nasional lah payung besar dia. Dan satu lagi ialah dia macam, saya baru saja ultimate baru ketua cabang saya. Kita baru ada mesyuarat agung tahunan cabang. Dia very simple lah. Dia cara mesyuarat tu dibuat, orang yang ahli-ahli yang hadir, it's macam family. Macam family. Dia rapat, tak ada protokol, dia tak ada formality kurang. Yalah. Tapi ada pros and cons lah. Ya. Cuma saya syukurlah kerana penerimaan di cabang dan juga penerimaan di kalangan ahli-ahli PKR yang lain setakat ini agak bagus bagi pendapat saya. Memang ada yang tak lah, tapi in general so far they have been supportive, terutamanya pucuk pimpinan parti juga. Okay, Datuk Seri, kita berehat sebentar. Lepas ni kita akan sambung tentang tugasan Datuk Seri sebagai penasihat kanan politik. Okay, kita berehat sebentar. Okay, kita kembali ke episod 63 The Tiger Show Podcast bersama Datuk Seri Tengku Zafrul Aziz. Okay, Datuk Seri, macam mana sekarang ni dengan tugasan baru sebagai penasihat kanan politik kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Mencabar, tapi masih lagi baru. Sebulan je. Setakat ini, ialah mencabar tu kerana juga tiba-tiba kita dilanda krisis pula. Krisis di Iran, di Asia Barat. Ya. Dan persiapan perlu dibuat untuk membantu PKS, untuk rakyat. Kita pun baru habis mesyuarat M10 yang dipengerusikan oleh PM sendiri. Dan fokus saya dalam tugasan sebagai penasihat kanan politik ialah satu, ialah membantu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dari segi isu-isu yang melibatkan political perspective. Dia ada 3 teras pada pendapat. Satu ialah teras politik itu sendiri, ya, bagaimana kita nak membantu PM dalam politik, ya, politik harian dan juga politik strategi. Kedua ialah dari segi ekonomi. Dalam ekonomi pun ada political perspective, ya. Apakah tu yang saya sebut tadi pasal saya di Oxford pun belajar pasal political economy, kerana apa yang kita buat di ekonomi, keputusan polisi ekonomi dari Kementerian Kewangan ke Kementerian Ekonomi, mana-mana lah kementerian yang berkaitan, dia ada impact kepada politik, ya. Sama ada cara penyampaian dan sebagainya. Ketiga ialah
daripada politik dari communication. Ya, cara kita berkomunikasi pun ada impak politik. Jadi di sinilah 3 trust yang saya dah bincang dengan Perdana Menteri, Mahmud Perdana Menteri, supaya kita kena ada political perspective untuk ketiga-tiga trust ini. Ya, dia kalau buat decision contohnya, maybe the right decision untuk dalam krisis ini Asia Barat ni, naikkanlah harga minyak. Tapi apa akan terjadi kepada rakyat? Ya, itu walaupun itu politik, tapi itu juga moral lah to me. Kan? You cannot just pass through the cost to the rakyat. Ya, dalam isu RON 95. Kalau kita if you don't look at, tidak tengok dari segi society impact pada politik ini, memang kita akan naikkan lah patutnya kalau ikut dari segi teori saja. Sama juga dengan komunikasi, kita kena pastikan apa yang kita nak sampai itu difaham dari segi rakyat faham, dengan cara yang mudah, cara yang cara yang humble lah, ya. Kerana kadang-kadang kita mungkin cara penggunaan kataan tu, istilah tu mungkin maksudnya berlainan walaupun niatnya sama, kan? Itulah kerja. Baru sebulan lah tapi. Tapi Datuk Seri masuk tahun ni dah dekat 3 tahun juga bekerja dengan seorang tokoh hebat seperti 3 tahun lebih. 3 tahun lebih dengan seorang tokoh hebat seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Apa cabaran dia, Datuk Seri? Kerja dengan Datuk Seri Anwar ni. Apa cabaran dia? Satu, dia ni yang mamak saya dah ada 3 bos lah, ya. Saya nak tiga bos di kerajaan lah. Sebelum ni pun ada bos juga, dalam banking pun ada bos, kat rumah pun ada bos juga. Cuma di itu kat rumah tu tolong make sure beritahu saya cakap. Okay. Kita highlight nanti. Ya. Yang yalah, satu, dia ni cara bekerja dia. Dia tak berhenti. Saya tengah malam dia boleh call, pagi boleh call, and then you tengok program dia, kita ada program ikuti dia daripada dalam negeri ke luar negeri, dia work very hard. Ya, jadi cabarannya nak ikut dia punya tempo. Laju. Dia jalan ni pun laju, kan. So you have to be on the ball lah. Dia because dia memang ni. Kadang-kadang kita pun kata dia kena rest, in between schedule tu, supaya dapat masa berfikir ataupun dapat masa berehat lah sebenarnya. Tapi bila ada kosong, dia akan bagi tahu kita. Saya ingat lagi dalam one of our overseas trip, kita sengaja kosongkan lah biar dia boleh rehat. Dalam kita pre-council meeting, dia kata, apa ni kosong? Dia marah pula kosong. Tapi yalah, tu cabarannya, memastikan dia sentiasa ada program. Dia memang. Satu lagi cabaran pada pendapat saya ialah dia ni seorang yang dah lama dalam politik dan juga dalam kerajaan. Tahun 1997 dia timbalan Perdana Menteri, Menteri Kewangan. Jadi dia ada views dia yang mungkin pengalaman dia yang luas ni. Kadang-kadang kita nak bagi nasihat pun susah, pasal dia dah melalui banyak krisis politik ke, krisis ekonomi ke, apa-apalah. So kita pun kena fikir 2-3 kali macam mana nak bagikan dia kita punya perspektif when you're talking to someone yang pernah melaluinya dan dah 50 tahun dalam politik contohnya. Sebelum bersama PKR dengan selepas bersama PKR, macam mana hubungan dengan PM ni? Ada beza ke? Ada. Mesti ada. Kan saya pun sekarang di PKR, alhamdulillah dilantik juga sebagai biro politik, ya. Dan ini menunjukkan kepercayaan yang lebih tinggi daripada yang Mahmud Perdana Menteri, dan kita berbincang dengan isu-isu parti lah. Sebelum join PKR, very professional. Kita bincang mengenai isu-isu ekonomi, pelaburan, perdagangan, industri dan sebagainya. Tapi bila dilantik, bila diterima sebagai ahli PKR dan dilantik dalam biro politik dan MPP, kita berbincang mengenai isu PKR lah. Dan that tends to be lebih PNC lah, ya. So the trust, I think saya rasa selepas join PKR tu, the trust is saya, because ini menunjukkan komitmen dari saya juga, kerana saya rasa dalam pengetahuan saya tidak ada seorang daripada UMNO, ketua bahagian, MKT dan menteri yang meninggalkan parti dalam ada jawatan. Betul. Ini tunjukkan komitmen saya lah, kerana saya
percaya dengan bukan saja dengan Perdana Menteri dan tapi juga percaya dengan prinsip parti lah. Datuk Seri pun masa ketika jadi menteri nampak macam, ini kita daripada luar tengok lah, nampak shining berbanding menteri-menteri lain. Apa rahsianya Datuk Seri? Nampak lebih bersinar lah berbanding menteri-menteri lain. Ini kami di luar lah, tengok social media, tengok news. Mungkin make up ke apa, tak ada. Kan? Maksudnya dari segi prestasi. Prestasi. Dan komunikasi. Sampai lah. Banyak orang nampak lah. I think kalau tanya kat saya, kalau of course kalau you tanya pasukan saya, dia kata dia orang lah yang buat semua ni kan. Tapi sebenarnya it's a team effort. Saya bersama dengan tim saya, dengan juga yang banyak juga yang menasihati saya. Kita kena mendengar dan but setengah benda tu yang saya buat dalam social media ni, saya pun question juga kadang-kadang, boleh ke? Setengah tu using the words yang saya pun tak faham kan. Nak guna Gen Z punya istilah. Dia kata, bila saya tunjuk kat grup ni, dia kata geli lah apa dia buat. Tapi tunjuk kat Gen Z, this the way kan. So dia kata, saya bukan Gen Z lah, jadi saya pun kadang-kadang geli lah juga. Cuma I think you need to be open. Itu prinsip saya, prinsip saya. To ideas, you need to test it. Memang kadang-kadang tak berjaya. You have to, tapi kalau you tak test, you will never know. And the trust dengan apa yang team tu nak buat ataupun kawan-kawan kita menasihati tu must be there, because you don't know everything at the end of the day. Dan pada masa yang sama, kena kerja kuat lah. Like it or not. I'm not saying that the ministers tak kerja kuat. Cuma kita it's non-stop sebenarnya. Nak keluarkan video tu satu, tapi nak tunjuk hasil tu. Kerana kalau tidak, kita orang cakap, kita ni cakap je. So my philosophy is we do the work, but we need to show the result, the outcome, the keberhasilan. And then explain dengan cara yang orang faham. Tak payah nak gunakan perkataan teknikal ataupun macam nak menunjukkan kita ni berjaya sangat. Dia kena tunjuk cabaran yang kita hadapi untuk membantu, dan apakah pencapaian kita itu, dan apakah pencapaian ini impact pada rakyat. Kadang-kadang orang ingat kita shock sendiri kan, okay dapat buat ni. Tapi we show we achieve this, but achieve ni what does it mean for you? So that's how we have to be grounded lah dalam ni. Tapi nampak Datuk Seri sporting juga lah, kena menari dan kan. Itulah. Stress juga mula-mula. Sekarang dah enjoy sikit lah. Dah enjoy. Bila tengok, okay, baru buat 2-3 lagi. Semalam kat open house semalam saya buat 2 video menari. Okay. Sebelum kita berehat sekali lagi Datuk Seri, kalau tengok akaun media sosial Datuk Seri lah, kelihatan macam sekarang ni agak sering membuat aktiviti di kawasan Ampang. Kawasan Ketua Cabang Datuk Seri yang pernah jadi tetamu kami, YB Ultimate. Adakah ini signal yang salah satu kursi di Parlimen Ampang tu bakal ditandingi oleh Datuk Seri? Satu, Ampang, kerana saya pun ahli cabang Ampang lah. Saya pun turun cabang lain. Dan minggu ni pun saya pergi ke Kuantan, ke Pahang, untuk merasmikan di cabang-cabang di Pahang. Kita satu, saya dah menyampaikan hasrat saya kepada Presiden Parti, pada Yang Berhormat Perdana Menteri, yang saya nak kalau boleh diberi peluang untuk bertanding sekali lagi. Dan kalau boleh bertanding di Selangor lah, negeri saya. Kerana saya ahli cabang Ampang, saya rasa kalau boleh diberi peluang bertanding di Selangor, salah satu contoh ialah Ampang lah. Tapi dia tak ada komitmen. Dia kata dia tak komit. Jadi saya turun Ampang, dan saya plan nak turun ke parlimen lain juga. Tapi masa ini banyak di Ampang, dan sebelah tu ada Pandan. Ada apa lagi? Gombak. Turunlah semua. Tapi tidak ada perancangan. Satu je yang saya minta, kalau dia boleh, pilihan raya umum yang akan datang diberi peluang untuk bertanding sekali lagi. Kalau boleh di Selangor lah Datuk Seri. Kalau boleh di Selangor. Datuk Seri pun Selangor. Selangor. Lahir di Selangor juga Lahir masa tu Selangor
KL baru jadi KL. Nak tunjuk umur yang Muda nak tanya. muda lah. Signal. 1 tahun je. I think 1 year after. Sebab ramai orang cakap orang KL ni dulu sebenarnya lahir di Selangor kan. Kalau Okey, Datuk Seri, kita berehat sebentar. Selepas ni kita akan pergi ke isu-isu ekonomi dan perniagaan sikit. okay. Kita kembali ke episod 63 The Tiger Show Podcast bersama tetamu kita yang istimewa, Datuk Seri Tengku Zafrul Aziz. Okay, Datuk Seri, sekarang ialah dah lebih sebulan peperangan berlaku di Timur Tengah, di mana Amerika Syarikat dan Israel menyerang Iran. Dan penutupan Selat Hormuz itu memberikan kesan kepada rantaian ekonomi dunia, dan Malaysia tak lari lah. Ya. Dan baru-baru ni di Malaysia sendiri kenaikan harga diesel yang agak mendadak. Lebih 80%. Lebih 80%. Jadi ia menyebabkan kos kehidupan, kos harian, rantaian, ialah pembekal-pembekal ni pun naik lah. Adakah perlu Datuk Seri harga diesel tu kerajaan naikkan mengikut Datuk Seri yang ada akses pada maklumat? Ya. Yalah, dalam pengalaman saya lah, ya, saya melalui krisis 1967, krisis Asian Financial Crisis dan the Global Financial Crisis 2008, dan juga baru-baru ini COVID lah, ya, COVID-19. Dan 3 krisis ni menunjukkan yang ada benda yang kita boleh buat dan ada benda buat untuk rakyat lah, nak bantu. Ada yang benda kita tak boleh buat kerana ada isu-isu yang menyebabkan dari segi kewangan dan juga bukan kewangan, ya. That's why bantuan pun boleh dari segi kewangan, boleh kadang-kadang daripada segi bukan kewangan pun boleh dibuat dari segi policy. Untuk isu diesel ini memang kita pihak kerajaan untuk yang mereka yang ada fleet card contohnya, ya, SKDS ni kita teruskan. Jadi kalau lihat itu subsidinya begitu tinggi, RM6 dah sekarang kan. Jadi RM6 2-3 sen. The subsidi tu harga sebenar, harga yang masih dia bayar lah, much less kan. Tak ingatlah RM1 lebih kan. Jadi cuma bukan semua orang yang dapat. Mereka yang dapat hanya mereka yang dalam setengah sektor yang kritikal atau sektor yang dia anggap agak sensitif dalam menyebabkan kenaikan harga. Jadi ada banyak yang tak dapat juga, ya, pengusaha bas, tourism, ada yang katakan, ya, even tow truck lah, ada macam-macam yang ada yang, dan pengguna harian juga ada juga, ya. So memanglah saya faham sebagai mantan Menteri Kewangan, saya faham isu kekurangan ruang untuk dari segi fiskal, ya. That means kita punya upayaan untuk berbelanja tu mungkin terhad nak bantu, kerana kita dah bantu RON 95 contohnya, ya. Budi Budi itu masih lagi RM1.99, yalah, sampai 200 liter tu dapat lagi RM1.99. Ini pun menyebabkan peruntukan yang tinggi, 4 bilion sebulan ringgit lah. Dan kalau campur diesel mungkin akan lebih lagi. Cuma pada pendapat saya lah, kalau saya Menteri Kewangan ataupun Menteri Ekonomi, saya nak nasihatkan kepada Perdana Menteri ialah kenaikan tu agak mendadak, ya. Dan kita kena pastikan yang kita perluaskanlah, ya, bantuan kepada sektor-sektor yang mungkin tidak dibantu pada masa ini untuk buat sementara. Kalau harga minyak turun balik kerana peperangan selesai ataupun Selat Hormuz dibuka semula, harga minyak akan turun, ya. Dan ini pandangan saya, tapi saya tak tahulah keadaan fiskal bagaimana. Cuma sebagai ahli ekonomi dan saya pernah melalui macam-macam krisis, dalam isu membantu rakyat ni kita tidak boleh melihat hanya dari sudut angka lah, dari sudut kewangan. Kerana fiskal kita pun sekarang dah alhamdulillah turun, defisit kita dah turun sampai 3.7%, ya. Dan sebelum ini memang lebih tinggi, dan ini menunjukkan disiplin fiskal yang baik. Oleh itu kalau kita perlu bantu, kita mempunyai ruang fiskal sebenarnya. Dan pada masa yang sama kita telah menunjukkan keupayaan kita untuk turunkan balik
hutang kita, ya, dalam masa sejak COVID habis selesai sampai sekarang, ya. Ini menunjukkan disiplin yang baik, ya, dan rating kita tidak pernah affected, ya, dalam semasa COVID. Walaupun kita defisit kita naik sampai 6%, our rating agency kita explain kerana ini nak membantu rakyat, tapi kita ada disiplin untuk mengurangkan, kita tunjuk plan kita. So untuk minyak pun saya rasa kalau boleh kita kena buat senario. Ya, saya difahamkan M10 tengah buat senario Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Cuma saya punya harapan ialah kita kena perluaskanlah bantuan untuk sektor-sektor yang terkesan dalam isu diesel ini. Mungkin untuk buat sementara, taklah selama-lamanya, dan dia akan faham, dan tak payahlah nak bantu semua sektor, dan mungkin tak payahlah bantu sampai nak 100% subsidi, kerana kenaikan tu dalam masa 3-4 minggu dah sampai 80%. You need to have some trigger lah to slow down the impact. Datuk Seri terlibat juga dengan mesyuarat M10 kan? Terlibatlah, tapi saya terpulang, keputusan akan dibuat oleh, saya dijemput, saya mendengar, tapi keputusan dibuat oleh kabinet lah. Disebabkan krisis yang berlaku sekarang, Datuk Seri, rakyat kebanyakannya terjejas lah, terutamanya M40 dan B40. Adakah patutnya kerajaan sekarang ni mempertimbangkan untuk restructure semua pelepasan cukai pendapatan untuk meringankan sikit beban? Pandangan Datuk Seri. Sekarang senang sikit lah saya nak cakap, tak ada dalam kabinet. Wah, kawan-kawan kabinet kita, I think it's too early, ya, masih terlalu awal untuk mengurangkan ni, kerana bantuan saya percaya dia perlu dibuat, tapi lebih bersasar, ya. Dari segi cukai pendapatan, I think it's too early to look at it, kerana mereka yang gaji yang tak silap saya kurang dari 4,000 kan, tidak dikenakan cukai pun, ya. Tapi juga pendapatan syarikat SME semua tu mungkin kita kena lihat, ya. Masa COVID pun kita buat dulu, kita tier them, ya. Ada setengah sektor, so we have to be open. That's why dalam saya dah bercakap isu ini, saya dah pernah bangkitkan, kita kena proaktif bila melihat dalam keadaan krisis. Kalau kita nak cari solusi yang perfect, kita akan lambat. It's sometimes better to come out proactive, come out with assistance fast, rather than wait for perfection, and then resistance come later. Saya bagi contoh lah, ya, kerana kalau kita nak tunggu semua information datang, information akan datang lambat, because that's how the system works, kan. So you kena go down the ground, yang mana boleh bantu dulu. Tak payah nak perfect your formula, kena bantu semua baru nak announce, kerana rakyat setengah rasa beban kenaikan harga, ya. Itu saya rasa penting difahami oleh kementerian-kementerian tertentu lah. Macam bila berlaku krisis macam ni, Datuk Seri, perusahaan kecil dan sederhana PKS yang menyumbang hampir 40% kepada KDNK Malaysia antara yang terjejas lah. Antara isu-isu yang kami lihat adalah seperti kos operasi PKS makin tinggi sebab kenaikan diesel. Kemudian margin keuntungan makin nipis lah. Sementara rakyat pula nak beli murah. Naik nanti dia tak nak beli pula. Lepas tu kita ada lagi persaingan dengan syarikat asing yang dah banyak masuk ke Malaysia. Adakah kerajaan punya strategi untuk menangani masalah ini, Datuk Seri? Setakat yang information Datuk Seri ada. Untuk PKS? Untuk PKS. Dalam menghadapi current crisis. Ya. Pertamanya kita kena ingat, PKS ni penting. Ya. PKS ni dari segi pekerjaan, dia mencipta 70% daripada pekerjaan untuk rakyat kita. So it's a big, walaupun dari segi ekonomi mungkin contribution dia tak sebesar itu, tetapi dari segi peluang pekerjaan, ya, memang very important. Jadi PKS ni kita kena bantu, ya, kerana mereka memang engine of our economy. Dari segi competition memanglah, tapi dari segi minyak tu kalau nak banding dengan luar negara lain, kita okey lah, kerana murah lagi, kita masih lagi murah. Jadi they cannot use that as a reason lah, kerana dia orang dah float the price. Yalah, diesel pun
mahal, tapi negara lain pun mahal juga. Kalau they all at market price. Tapi kita ada advantage kerana kita punya RON 95 masih lagi murah, RON 97 pun lagi murah daripada negara-negara jiran kita. Cuma for me, dari segi krisis ini, kita juga kena fikir bagaimana nak selesaikan dalam jangka masa panjang. Kerana sebelum krisis ni, kalau kita lihat PKS kita, dia terlalu bergantung kepada teknologi rendah ataupun kepada pekerja asing. Jadi dari segi produktiviti, Vietnam dan Thailand, dan produktiviti PKS mereka lebih tinggi dari Malaysia. Vietnam dan Thailand tau. Kerana mereka lebih membuatkan dia lebih berani nak melabur dalam teknologi. Whereas our PKS is too reliant lah on Maksudnya guna AI lah tu Sri. Macam dia. AI, automation pun, pasal kita punya policy mungkin kita perlu perketatkan dalam pekerja asing tu lah. Ya. Satu, tapi keduanya yang PKS ni dari segi competition, kerana yalah, bila lihat di negara kita banyak PKS yang kadang-kadang saya rasa perlu berani keluar ke negara, access overseas to get the skill. Kerana we are country of 34 million, 34 juta. So kita kena berani. Kita negara-negara Eropah yang kecil, mereka banyak ekspor kan. Then we need to learn how to export into new markets. Di Asia Tenggara, kita mula di ASEAN dulu. Lepas tu ialah Macam kerajaan sendiri, macam Datuk Seri pun baru saja meninggalkan MITI kan. Kita kerajaan ada program ke untuk push kita punya PKS ni? ada, memang ada, terutamanya melalui Matrade, ya. Ada grant akses untuk market-market baru, ya. Ada, cuma ialah kadang dia bukan syok, bukan jago kampung, cuma kadang-kadang to be fair to the PKS, they're not aware macam mana nak buat. Ya, kita kena bagi juga kursus ataupun ada guidance, how do you access these markets. Kadang-kadang kita kata okay ni grant, tapi kita tak tahu macam mana nak buat kan. So you have to do a complete solution lah. Dan saya nampak di pihak Matrade mereka memanglah nak buat A to Z punya solution. So insyaAllah, dan kalau dapat dana, kalau mereka, masa saya di meeting dulu Matrade, saya kata memang program ni bagus, cuma tak cukup peruntukan. Biasalah. So kita fokus pada PKS sajalah. Okay, Datuk Seri, baru-baru ni Mahkamah di Amerika Syarikat membatalkan tentang perjanjian ART ni. Pada pandangan Datuk Seri lah kan, Malaysia pun dah umumkan yang kita officially dah tak terikat kan dengan perjanjian tu. Baru-baru ni diumumkan. Pada pandangan Datuk Seri, adakah satu kesilapan Malaysia menandatangani perjanjian ART ni dahulu? Dia tidak, bukan kesilapan. It is something that kita kena buat untuk melindungi pekerjaan, untuk melindungi ekonomi kita. Kerana Amerika Syarikat merupakan pasaran yang terbesar untuk Malaysia, ya, dari segi ekspor, dan juga mereka adalah pelabur yang terbesar ke dalam negara kita. Dan dari segi teknikal lah, ini isu teknikal, sebenarnya daripada sudut perundangan, yang dibatalkan ialah akta yang digunakan di Amerika Syarikat, IEPA itu. Mereka sekarang ingin menggunakan akta-akta lain untuk meneruskan art ini. Tapi saya terpulanglah kepada undang-undang. Jadi, tapi dari segi prinsipnya mereka mengatakan yang tidak ada perubahan. Mereka tarif itu masih kena. Jadi kalau kita tak menandatangani perjanjian ini, mungkin tarif akan lebih tinggi. Dan juga pada masa yang sama banyak sektor-sektor yang dikecualikan. Sektor EIE contohnya, ya. Sektor kelapa sawit, sektor getah, dan juga sektor aerospace, ya, banyak sektor-sektor yang masih lagi dikecualikan kerana kita menandatangani perjanjian inilah. Itu antara benefit dia lah. Antara benefit, ya. Dan kita bukan satu-satu negara yang tandatangani. Kalau kita satu je ialah Indonesia pun sign semua. Jadi kalau kita tak sign, yang lain sign, lagi habislah. Tapi pada masa yang sama, apakah kesannya? Bukan negatif. Ekspor masih meningkat. KDNK masih lagi menunjukkan pertumbuhan yang kukuh.
Jadi kalau perjanjian itu melibatkan kelumpuhan ekonomi, kehilangan pekerjaan, then itu satu yang tidak betul lah. That means we made the wrong decision. Okay, Datuk Seri, sebagai bekas Menteri MITI, baru-baru ni timbul kontroversi lah tentang syarat-syarat yang dikenakan ke atas BYD ni dalam expand dia punya operasi di Malaysia. Pada pandangan Datuk Seri, ialah syarat-syarat begini masih perlu ke? Maksudnya, perlukah Proton dan Pro 2 ni terus dilindungi kerajaan? You have to have a balance lah. Bukan saja Proton dan Pro 2, semua syarikat-syarikat Malaysia yang mempunyai ekosistem yang besar di negara ini, tak kisahlah tenaga ke telekom ke, ini semua kita protect, tak cakap pula, even banking, kita protect, dari segi equity, even tenaga, dalam sektor tenaga bukan tenaga nasional. Kalau you want to start a power plant di negara kita, majority mesti Malaysian, dan sebagainya lah, even kita rantaian bekalan, kalau boleh kita nak rantaian bekalan untuk sektor-sektor ini ada daripada syarikat Malaysia. Sama juga dengan industri otomotif kita, kita telah membina industri ini begitu lama. Proton dan Pro 2 adalah dua syarikat yang besar yang membantu banyak rakyat Malaysia, PKS kita, dan juga pekerja-pekerja kita. Tapi pada masa yang sama, kita tak boleh protect sampai ke tahap yang ini menyebabkan harga tinggi, produktiviti rendah. Dia mesti ada time frame, to me lah. Kecuali sektor-sektor strategik. Sektor strategik macam saya sebut tadi, tenaga, finance, telekom, mungkin itu dikirakan strategik. That one okay. But again, dia regulators mesti ada. That's why dia ada Energy Commission, ada untuk memastikan you have a oligopoly ataupun ada ni, tapi we need to make sure you perform certain function to the society. Sama juga dengan bank, bank negara di situ, memastikan to regulate yang benda yang sosioekonomi tidak terkesan. Untuk BYD, memang telah dibincangkan masa saya MITI juga dulu. Masa itu perbincangan belum selesai dan diteruskan oleh Menteri MITI sekarang lah. Saya tak ada fakta yang betul, yang terkini. Fakta betul tu saya bacakan newspaper jugalah. Tapi di pihak MIDA saya telah minta lah, kerana MIDA pun terlibat. Jadi sebagai pengurusi MIDA, kita ada pandangan kita, kerana pada pendapat kita, kita boleh membenarkan syarikat-syarikat seperti BYD, Geely, Chery masuk, cuma kena memastikan multiplier itu positif, ataupun limpahan kepada ekonomi itu positif dari segi pekerjaan daripada semua. Jadi as I said, I tak tahu the latest numbers yang menyebabkan keputusan MITI untuk memberikan syarat-syarat. Jadi mungkin syarat-syarat itu menunjuk means that these are the condition, syarat-syarat yang akan membantu mendapatkan limpahan yang mereka nak lah, dia kena target. So to me, we still need investment from companies, tapi pada masa yang sama we also make sure that yang investment tu tidak melibatkan diskriminasi yang menyebabkan rakyat yang akan bayar lebih. Antara kritikan sekarang ni, Datuk Seri, ada macam contoh dalam isu automotif, terlalu banyak lambakan kenderaan-kenderaan dari China. Komen Datuk Seri? Ada macam-macam brand sangat. Macam-macam brand, that's to me, itulah, it's a chicken and egg lah. Yang lambakan tu sebenarnya, kalau kita lihat dari segi policy, dia hanya membenarkan kereta-kereta yang diimport ini ada limited numbers, dan biasanya kebenaran itu ada syarat, harga kena untuk adalah 120,000 untuk EV contohnya dan sebagainya. Dan pada masa sama ada juga syarat, kalau nak lebih kena buat pemasangan di Malaysia dan sebagainya.
Dan saya setuju, masa saya menteri pun kita kena control. That's why we reduce the number of AP ni. Kerana kadang-kadang harganya terlalu rendah. So it raise question lah. Ya, bagaimana harga kereta tu boleh begitu rendah. Jadi kita buat kajian, nak tengok harga tu lagi rendah tak daripada negara pengeluar itu sendiri. Adakah harga itu lebih rendah dari negara-negara jiran kita yang sama. So we do that check and balance. Ada juga. Jugalah. Ya. Tapi rakyat suka pula. Tapi yang positifnya tu bila dah lambat kereta China ni, sekarang ni brand-brand yang sebelum ni susah nak dapat kereta pun macam Honda pun sekarang dah ada diskaun. Itulah saya kata, rakyat dia suka competition ni. Dia harga lagi murah. Dan tapi saya bawa balik dari Shenzhen. Rasmi atau bercuti? Rasmi. Kita tengok pasal Shenzhen ni, teknologi BYD punya HQ kat Shenzhen. Tapi tak jumpa BYD lah. Cuma saya tengok, saya jumpa dengan kawan-kawan saya di sana yang bekerja di sana. Mereka kata dia punya model tu, dia pun dah tak tahu. New model dia every day, even in China. And it's a competition very very stiff. Jadi memang harga di sana pun murah sebenarnya. Ya, kerana competition is stiff and mereka dalam keadaan yang terdesak juga. Banyak syarikat-syarikat EV di sana yang dah tutup. Ya, kerana competition is too stiff and tak ada yang dapat buat duit lah. Okay, soalan akhir Datuk Seri. Ataupun kali ni kita panggil Pak Engku lah. Nak minta adikku sebagai bekas Menteri Kewangan dan bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, nak minta kalau boleh Datuk Seri bagi nasihat sikitlah kepada rakyat Malaysia dalam mendepani situasi ketidaktentuan ekonomi global macam hari ini. Apa patut yang buat Datuk Seri? Ialah untuk rakyat biasa dengan syarikat-syarikat PKS utamanya, ini jangan underestimate ya, peperangan ini. Walaupun mungkin insya-Allah dapat berakhir dengan masa terdekat, tapi impaknya, kesannya akan dirasa lebih lama. Ada yang mengatakan 6 bulan lepas habis peperangan pun, pada end of the war pun, the impact is still there. Setelah Hormuz tu nak bina balik kilang dan sebagainya. Jadi kita kenalah buat penjimatan dari segi cost dan sebagainya. We need to start saving. That's why kena ada buffer. Tapi saya faham buffer tu susah untuk PKS kerana dia pun margin dia rendah, dan juga untuk rakyat untuk B40 tu mana susah nak sebab saving pun susah. Jadi oleh itu kita kena be agile, be ready. But kalau apa-apa yang boleh dibuat, cuba bersedia untuk memastikan yang ada idea-idea yang dapat membantu, not transform, but idea-idea yang dapat membantu meredakan keadaan lah. Contoh. Satu ialah kalau you PKS now, kalau you tengok cost tu dah tinggi sangat sampai tak dapat keuntungan, cuba buat model yang lain di mana kita dapatkan bantuan daripada bank. Saya bukan nak cadangkan moratorium. Betul. Tapi iyalah, itulah dia kena ada buat cadangan-cadangan yang dapat membantu PKS lah. Cadangan-cadangan yang insya-Allah kalau boleh patut diterima lah oleh pihak-pihak berkenaan. Okay, Datuk Seri, siapakah idola Datuk Seri dalam keluarga ke yang menyebabkan Datuk Seri terjun ke dalam dunia politik? Dalam dunia politik? Dalam dunia politik. Adakah Datuk Seri Raja Nong Cik ke Pak Cik kan? Tidak. Bukan. Selain idola hidup saya, selain daripada isteri dan ibu saya, so romantik. I mean, to look at politician in, I mean, kalau boleh kita nak fikirkan pasal apakah contribution to the country lah ya. To me is our bapa kemerdekaan kita lah. Tengku Rahman, kerana to me dia salah seorang pemimpin yang buta warna ya. Salah seorang pemimpin yang memang to me ikhlas lah nak membantu. He doesn't ask for anything, dan dia tengok cara dia bekerja, dia very engaging. Dia seorang yang pada masa itu memerlukan seorang leader yang dapat menyatukan satu negara. Kita sebelum merdeka tu semua ada
position masing-masing, semua ada kepercayaan masing-masing dan perjuangan masing-masing. Dia dapat menyatukan negara kita, dan sometimes we underestimate his contribution towards our independence. So to me, the values that he brings, is the one that saya rasa perlu diketengahkan, perlu diingatkan balik. Kenapa negara kita we are a country of multiracial, and kita berbilang kaum, Tugas berat tu kan. Kita nampak macam kita dah lupa kita punya founding fathers, mereka nak kita bersatu, kadang-kadang ahli politik kita ni lupa semua nak isu kaum, isu agama. Isu ini tak sihat untuk anak-anak kita, untuk masa depan negara juga. So ini antara ideologi perjuangan Datuk Seri lah sekarang ni, untuk mengembalikan ingatan kita kepada bapa kemerdekaan, bapa pendiri Malaysia. Okay, disebabkan kita masih berada di bulan Ramadan, kami di The Tiger Show Podcast ingin mengucap selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya batin pada Datuk Seri. Mana tahu kita ada terkutuk ke belakang kan. Kita harap maafkanlah. Yang terkutuk di belakang tu maaf kan? Tak ada boleh. dosa. Kita Datuk Seri kalau nak bagi ucapan sikit pada rakyat Malaysia. Tak ada, saya juga nak ucapkan selamat Hari Raya. Maaf saya batin, dan terima kasihlah pada semua yang selalu memberi pandangan positif ke negatif kepada saya. InsyaAllah kita menerima, dan kalau boleh yang mana kita bantu, kita akan bantu. Okay, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada penasihat politik kanan, kepada Yang Amat Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz, pada penonton dan pendengar The Tiger Show Podcast yang belum pernah berjumpa channel ni, minta subscribe dan like semua akaun media sosial kita. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih.